Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom kita sambung lagi pengembaraan kita dalam sejarah tingkatan 2. Kali ini kita masuk bab 8. Kita akan dalami kisah pengasasan 4 buah negeri yang sangat penting, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Anggap je ini macam origin story atau kisah permulaan negeri-negeri ini. Penting sangat tahu untuk kita faham dari mana semuanya bermula. Dah sedia? Jom! Cuba tanya diri anda, pernah tak terfikir siapa sebenarnya yang mengasaskan negeri-negeri ni? Macam mana pemerintah pertama mereka boleh dilantik? Dan kenapa pula Negeri Sembilan tu nama dia macam tu? Semua soalan ni sebenarnya kunci untuk kita faham bab ni. Dan jangan risau, kita akan jawab semua soalan ni sekejap lagi. Okey, ini pelan perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula kita akan tengok asal-usul setiap kerajaan. Lepas tu kita akan kaji macam mana mereka bina hubungan sesama mereka. Ketiga, kita akan sentuh sikit tentang strategi bijak mereka melalui kahwin dan pertahanan. Dan yang terakhir, kita akan buat satu rumusan penting tentang warisan sejarah mereka. Senang kan? Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Dekat sini, kita akan bongkar satu persatu cerita di sebalik penubuhan 4 kerajaan hebat ni. Masing-masing ada kisah permulaan yang sangat unik dan menarik. Serius, memang best untuk tahu. Nah, slide ni macam nota ringkas atau cheat sheet kita. Sangat berguna untuk rujukan pantas. Ia bagi kita gambaran yang jelas, siapa pengasas dan bila kerajaan-kerajaan ni wujud. Cuba tengok beza tahun tu. Jauh betul kan? Dari Kedah yang seawal tahun 630 Masihi sampailah ke Perlis pada tahun 1843. Ini tunjukkan betapa panjangnya garis masa sejarah kita. Jom kita mulakan dengan yang paling senior sekali, iaitu Kerajaan Kedah. Sejarah negeri ni memang mengagumkan. Bayangkan, dah ada bukti aktiviti perdagangan di Lembah Pujang dan Sungai Emas seawal abad ke-5 lagi. Ini menjadikan Kedah salah satu kerajaan yang paling awal dalam sejarah Nusantara. Menurut sumber sejarah macam Hikayat Merong Mahawangsa, pengasasnya ialah Maharaja Derbar Raja yang dikatakan datang dari Parsi. Apa yang menariknya, baginda bukan datang menakluk tapi diiktiraf dan dilantik oleh pembesar tempatan. Pusat pentadbiran awal mereka terletak di Sungai Mas. Kemudian, Alustar yang kita kenal sekarang ni diasaskan oleh Sultan Muhammad Jiwa. Salah satu warisan paling penting yang dibawa oleh Maharaja Derbar Raja ialah Nobat. Nobat ni bukan sekadar set alat muzik ya. Ia adalah simbol kedaulatan dan kebesaran di Raja Kedah. Hebatnya, sampai ke hari ni, Nobat masih lagi digunakan dalam istiadat-istiadat rasmi. Inilah bukti kesinambungan sejarah yang luar biasa. Okey, seterusnya kita terbang ke pantai timur, ke negeri Kelantan. Kisah Kelantan moden yang kita kenal hari ini bermula dari satu penyatuan. Pada asalnya, Kelantan ni sebahagian daripada negara Patani Besar, tapi kemudiannya ia berpecah jadi dua, Kelantan Barat dan Kelantan Timur. Hero dalam cerita ni ialah Long Yunus. Pada tahun 1762, dengan kebijaksanaan baginda berjaya satukan semula dua wilayah ni. Lepas tu, baginda guna gelaran Yang di-Pertuan. Pembangunan negeri diteruskan lagi oleh pemerintah seterusnya, contohnya macam Sultan Muhammad II yang mengasaskan kota baru sebagai ibu negeri pada tahun 1844. Sekarang kita tengok satu kisah pengasasan yang ni memang unik. Kisah Negeri Sembilan. Kerajaan ni tak diasaskan melalui perang atau penaklukan, tapi melalui jemputan. Ya, betul. Masyarakat Minangkabau kat sini berpakat untuk menjemput seorang putera raja dari tanah asal mereka di Pagar Ruyung, Sumatera. Jadi, pada tahun 1773, Raja Melewa pun tiba dan menubuhkan kerajaan yang berpusat di Seri Menanti. Satu benda penting yang kita kena tahu, penubuhan kerajaan ni dapat pengiktirafan daripada Kesultanan Johor Riau. Dan nama Negeri Sembilan tu pula merujuk kepada gabungan 9 luak atau daerah asal yang ditadbir oleh penghulu. Gelaran pemerintah dia pun istimewa. Raja Melewa guna gelaran Yam Tuan, iaitu singkatan untuk Yang di-Pertuan. Ini menunjukkan betapa uniknya sistem pemerintahan adat perpatih yang diamalkan di negeri ini sampailah ke hari ini. Dan kerajaan terakhir dalam kupasan kita ialah Perlis. Asal-usul Perlis ni memang sangat rapat dengan jiran besarnya, iaitu Kedah. Untuk masa yang sangat lama, Perlis ni sebenarnya sebahagian daripada wilayah Kedah. Kelahirannya sebagai sebuah negeri yang berdaulat banyak dipengaruhi oleh kuasa Siam pada waktu itu. Titik tolaknya berlaku pada tahun 1843 bila Siam secara rasmi mengiktiraf Said Hussein Jamalul Lail sebagai pemerintah pertama Perlis. Baginda kemudiannya menjadikan Arau sebagai pusat pentadbiran. Untuk jaga hubungan baik, Perlis akan hantar bunga emas, iaitu hadiah pokok kecil yang dibuat dari emas dan perak kepada Raja Siam sebagai tanda persahabatan.
Baik, kita dah faham macam mana empat-empat kerajaan ini ditubuhkan. Sekarang, soalan seterusnya, macam mana mereka berjaya kekalkan kedaulatan dan terus berkembang? Kat sinilah kita akan nampak kebijaksanaan pemerintah dulu dalam membina hubungan dan diplomasi. Soalan utamanya, macam mana diorang ni bekerjasama? Apa yang mengikat mereka semua? Kena ingat, kerajaan-kerajaan ni tak wujud sendirian. Untuk terus maju dan selamat daripada ancaman luar, mereka perlu berhubung antara satu sama lain. Jom kita tengok apa asas-asas hubungan ni. Ada 3 tiang utama yang jadi asas hubungan mereka. Pertama, keserumpunan. Maksudnya, mereka ada persamaan dari segi bahasa, budaya dan keturunan. Kedua, geografi. Kedudukan mereka yang berjiran, berkongsi sempadan dan sungai dah tentu memudahkan interaksi. Dan ketiga, agama. Agama Islam jadi faktor penyatu yang sangat kuat. Okey, ada 2 cara utama hubungan diplomatik ni dijalankan. Pertama, melalui pengiktirafan. Bila kerajaan besar macam Melaka iktiraf Kedah, ia macam sahkan kedaulatan Kedah. Kedua, melalui kerjasama pertahanan. Ini untuk pastikan mereka selamat bersama. Contohnya, macam mana Terengganu tolong Kelantan. Selain diplomasi yang rasmi itu, ada 2 lagi strategi yang sangat-sangat berkesan untuk kukuhkan kuasa dan hubungan, iaitu melalui perkahwinan diraja dan juga Pakatan Pertahanan. Ini langkah politik yang sangat bijak pada zaman tu. Kita kena faham perkahwinan diraja zaman dulu bukan sekadar soal cinta atau peribadi. Ia adalah satu percaturan politik yang sangat strategik. Bila putera dan puteri dari 2 kerajaan berkahwin, ia akan mengikat 2 kerajaan tu menjadi satu keluarga besar. Ini bukan saja mengeratkan hubungan, tapi juga dapat elakkan pergaduhan. Contoh klasik yang kita boleh tengok ialah perkahwinan Puteri Kelantan dengan Sultan Melaka yang terus mengeratkan hubungan 2 negeri ini. Untuk pertahanan pula, kita tengok balik contoh Long Yunus tadi. Baginda bukan seorang-seorang tahu masa nak satukan Kelantan. Baginda dapat bantuan askar dari kerajaan jiran macam Terengganu dan Riman. Baiklah, kita dah sampai pun ke penghujung kupasan kita. Sekarang, apa kata kita buat satu rumusan pantas untuk pastikan semua isi penting dari bab ni lekat dalam kepala. Ini penting sangat terutamanya untuk ulang kaji nanti. Jadi, apa yang wajib kita ingat? Pertama, setiap kerajaan ni ada tokoh pengasasnya yang hebat dan unik. Kedua, Kedah adalah kerajaan yang paling awal, manakala 3 lagi itu muncul selepas zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketiga, hubungan antara mereka dibina atas 3 asas yang kukuh. Dan akhir sekali, kunci untuk terus berdaulat ialah melalui diplomasi, pertahanan dan ikatan perkahwinan yang strategik. Ingat 4 poin ni ya. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba renungkan. Macam mana asas-asas hubungan macam keserumpunan, kerjasama dan diplomasi yang dibina beratus-ratus tahun dulu masih lagi relevan dan terus membentuk negara kita Malaysia pada hari ini. Fikir-fikirkan ya. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat dan kita jumpa lagi dalam kupasan seterusnya.